Ada 2 hotel dalam negeri Melaka ni yang telah pun ditarik persetujuan halalnya disebabkan melanggar peraturan. Kan? Antara peraturan yang mereka langgar adalah semasa buat pemantauan, ada peralatan-peralatan yang digunakan bekas-bekas minuman arak yang dicampur gaulkan dengan peralatan digunakan oleh dapur yang dipersetujukan oleh halal, dan mereka melakukan aktiviti macam buat parti dan menggunakan peralatan yang sama digunakan oleh peralatan halal. Sebab tu kita tarik balik dan mereka mengakuilah kesilapan mereka itu. Bila kena tarik? Dalam 2-3 minggu lepas. Tarik saya tak dapat bagi, 2-3 minggu lepas tarik balik. Mereka boleh membuat rayuan dalam tempoh 3 bulan. Sekiranya kita berpuas hati, kita akan kembalikan persijilan tersebut dengan syarat dengan syarat-syaratnya mereka tidak lagi akan melakukan atau melaksanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan persijilan halal. Dua-dua boleh minta. Juga jumpalah macam botol-botol minuman semua adalah kita jumpa juga. Kita dapat juga aduan dan semasa kita buat peperiksaan tu benda tu tengah berjalan. Maknanya majlis tu sedang berjalan. Kan? Dalam jalan. Jadi memang ada bukti ya. Dan kita pergi kan, dan memang betul benda tu sedang